Selamat datang ke rutin pagi saya sebagai cat mom kepada 3 anak bulu. Jom ikut saya mulakan hari bersama Shitam, Leo dan juga Smokey. Inilah rutin saya setiap pagi. So basically saya akan bagi diorang breakfast dulu. So saya akan bagi wet food dekat diorang. So kita campur sikit dengan dry food. Kadang-kadang ada kucing yang tak suka macam tu. So macam kucing saya ada setengah yang okey, setengah yang tak okey lah. Tengok muka Shitam tu dah tak sabar dah tu. Dia dah lapar dah. Leo pun sama juga guys. Ini macam ni lah rutin saya setiap pagi. Memang breakfast diorang saya akan bagi wet food. Basically saya bagi satu paket saja untuk 3 ekor. Tapi saya campur lah. Ada beberapa makanan lain yang saya campur. So kita akan bagi pada 3 pinggan. Tapi kadang-kadang tak habis pun diorang ni. So kadang-kadang ada yang makan lebih macam tu lah. So yang ni dah settle makan 2 ekor ni. Shitam memang agak slow sikit. Dia memang suka makan by own piece. So itulah. Ni Shitam. Dia dah kenyang dah. Macam tu lah. Tadi bilik kucing. So ini dekat kawasan ruang tamu. So ruang tamu pun saya letak makan yang dry food. Sebab kadang-kadang diorang main kat bawah kan. So diorang suka makan juga dekat bawah. So saya letak sikit lah. Okay, lepas dah bagi makan, saya turun bawah buka pintu. Korang tengok, keluar dah. Diorang akan seko-seko turun dari atas bilik diorang. Diorang akan terus pergi pintu untuk dapat matahari awal pagi. So macam tu lah rutin saya. Ni Leo pula. Leo ni dia agak slow kalau nak keluar. Dia memang tak suka keluar lah. Kalau 2 ekor tu dia memang suka sangat keluar. So dia stop kat situ. Lepas tu dia patah balik. Dia pergi minum pula guys. Leo ni memang macam ni. Korang jangan risau. Leo memang dia style dia dia suka sorang-sorang. So nampak tak? Smokey dan Shitam dah berbaik. Saya suka. So itu saja untuk pagi ni. Terima kasih. Thanks for watching. Keep going, keep growing. Jangan lupa like, comment and share Bella Gas channel. Bye.